dalam bekas yang kecil, besar, tak perlu nak risau sangat lah kalau kita tak ada ruang macam saya ni. Kalau kita boleh gunakan polystyrene ni. Satu rakan YouTube kita tu ada bertanya kepada saya. Okay, saya akan jawab soalan tu dalam video ni. Saya boleh kongsikan juga bagaimana kalau kita buat ternakan di dalam menggunakan bekas polystyrene yang macam ni, icebox ni. Mungkin ada banyak tempat kawasan dia tu. Okey, boleh buat ternak. Macam saya pun, saya menggunakan icebox ni juga untuk buat ternakan lobster ni yang saiz 1 inci, 2 inci, daripada pembenihan daripada bawah ni, daripada kok bawah ni masuk ke dalam ni untuk dia buat pembesaran sedikit sehingga sampai 1 inci, 2 inci. Saya akan masuk ke dalam ni buat pengasingan dan kemudian saya akan buat jualan. Okey, kalau kata untuk setup yang macam kolam ni, kolam lobster untuk saiz 1 inci, 2 inci ni dalam tong icebox polystyrene ni macam biasa jugalah. Saya akan menggunakan piping-piping ni sebagai perumah, dan ni pokok bayam Brazil ni sebagai satu decoration juga, untuk boleh buat cantik-cantik juga. Sebenarnya bayam Brazil ni pun kalau untuk saiz 1 inci, 2 inci ni pun dia dah boleh makan dah. Okey, untuk persoalan daripada rakan YouTube kita ni, saya ada kongsikan video selepas ni. Okey, jom kita tengok, saya boleh kongsikan. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi. Untuk video kali ini saya nak kongsikan sedikit. Ada satu persoalan daripada rakan YouTube tu. Ada yang bertanya saya. Okey, kalau kita buat ternakan di dalam tong polystyrene, ini khusus untuk ternakan lobster. Okey, tong polystyrene. Daripada bawah komen tu dia ada mengatakan bahawa dia tinggal dekat kawasan pasar. Jadi kawasan market tu ada juga orang yang buang sayur-sayur yang ambil dekat Cameron Highland tu, dia buang. Jadi tong polystyrene ni banyak katanya dekat kawasan dia tu, jadi dia ada kutip lah banyak. Jadi dia bertanyakan kepada saya, boleh tak kita buat ternakan lobster di dalam kotak tong polystyrene ni, icebox ni? Okey, jawapan daripada saya mudah saja. Sebenarnya lobster ni kalau kata untuk kawasan yang kecil pun, saiz yang besar mana pun sebenarnya boleh diternak. Lobster ni memang amat mudah lah kalau kita untuk buat ternakan. Macam saya sendiri pun, okey, contoh macam saiz yang besar ni, 1 inci, 2 inci ni saya akan asingkan, saya masukkan sebab saya pun ruang tak banyak. Kalau korang tengok dalam channel saya ni, memang ruang saya untuk ternakan ni memang agak terhad lah. Hanya sikit saja yang saya mampu buat pun. Tapi ada jugalah lobster dan tilapia. Okey, untuk lobster ni ada juga saya masukkan dalam ni, dalam polystyrene yang besar ni. Tapi kena buat sedikit DIY lah. Kalau kata untuk yang, kalau kata dia ada polystyrene yang macam ni, ada banyak, boleh juga buat ternakan lobster. Tapi kena buat ada satu DIY yang kita kena buat. Sebab kalau boleh, nasihat saya kena cari yang bertudung. Yang bertudung macam ni. Kalau tak ada tudung macam ni, boleh juga buat ternakan. Tapi takut dia akan ada satu masalah. Sebab polystyrene ni, dia agak lembut. Kalau kata lobster ni, dia boleh memanjat. Dia boleh memanjat. Dia boleh mencengkam dengan sepik yang besar tu. Dia boleh memanjat. Lepas tu dia akan keluar dari sini. Dia akan jatuh. Lepas tu dia akan lari lah. Dia keluar mana saya selap. Dia akan mati di kawasan yang dia keluar tu. Jadi satu kerugian lah. Boleh juga ternakkan macam ni. Tapi untuk ada oksigen tu, memang perlu ada juga oksigen. Masukkan satu oksigen, tak payahlah. Untuk pam-pam apa pun tak payah. Okey, kalau kata untuk DIY, untuk lebih mudah ni, kalau buat dalam ternakan polystyrene macam ni, okey, contoh saya nak bagi, dia kena tebuk sedikit tudung tudung icebox polystyrene tu, kena tebuk sedikit atas ni untuk mengelakkan daripada lobster tu keluar. Tebuk sikit. Saiz lebih kurang ambil tengah lah. Jangan ambil yang sampai yang tepi dinding tu pula, nanti lobster tu boleh keluar juga. Ambil tengah sedikit. Saiz lagi kecil pun tak apa, boleh, besar mana pun boleh, asalkan dia ada gap sedikit lah depan tu. Dia tak boleh memanjat secara mendatar terbalik tu, dia tak boleh. Jadi dia akan jatuh balik lah ke dalam tu, lebih selamat. Kalau kita tebuk sampai rapat dekat ni pun tak guna juga. Ambil tengah sikit, tebuk macam ni. Macam contoh yang saya buat ni. Okey, macam ni. Saya akan teburkan di bahagian ni. Tebuk bahagian ni. Saiz lagi kecil pun boleh juga. Jadi saya tebuk yang macam ni, besar macam ni. Okey, bila lobster ni panjat dekat sini, dia hanya boleh manjat atas ni saja. Dia nak pergi ke sini, dia tak boleh dah. Dia akan jatuh juga masuk dalam kolam ni. Okey, lebih selamat lah. Kalau kata tak ada tudung, kita kena letak kena buat crate sikit lah. Kena letak jari-jari ataupun penghalang lah. Macam apa-apa tudung lah. Boleh buat sendiri. Boleh difikirkan balik lah. Nak tutup dengan apa. Jadi macam ni. Ni lubang yang saya buat ni memang agak besar lah.
senang sedikit. Sebab kalau kata kita nak buat operasi, nak ubah apa-apa dalam tu ataupun nak bagi makan, senang nampak. Letakkan satu oksigen macam ni, masukkan dalam tu macam ni, lebih mudah. Okey, macam oksigen macam ni, kalau kata untuk yang saiz 1 inci 2 inci, dia tak boleh mencengkam lagi, dia tak boleh nak meniti naik ni sehingga keluarlah daripada icebox tu. Tapi kalau kata untuk saiz lobster yang besar tu, dia boleh kapit sini dan dia boleh keluar juga. Okey, korang boleh buat juga macam ni. Okey, ini sebagai contoh lah, katalah ini tudung yang ni adalah daripada yang ni, yang saya belah tu, yang saya tebuk-tebuk tu. Okey, korang boleh tebuk sedikit lubang kecil yang contoh macam ni. Ini contoh lah, kalau kata tudung yang besar tu, korang boleh tebuk lubang sedikit. Okey, macam ni, masuk macam ni. Jadi lobster tu kalau kata dia memanjat daripada sini, dia manjat dari sini, dia nak keluar dekat sini, dia akan sangkut. Okey, itu kalau kata untuk buat ternakan dalam polisterin lah. Agak berbahaya jugalah lobster ni sebab dia boleh memanjat. Jadi macam saya ni dalam bekas ni, saya letak saiz 1 inci 2 inci dalam ni. Jadi saya boleh buka ruang yang agak luas lah. Saya tebuk yang luas macam ni. Ini yang saya dah tebuk dah. Macam ni. Okey, saya buang. Jadi lobster yang diternak dalam ni lebih selamat. Dia tak boleh sebab dinding polisterin ni dia lembut. Lobster ni dia akan memanjat, dia akan memanjat sampai atas ni, dia akan keluar. Berbahaya. Kalau kata dalam ni ada 10 ekor, bagi esok tinggal 5 ekor lah. Habis keluar. Ini. Okey, saya boleh share juga daripada rakan YouTube kita tu. Okey, dia dapat icebox yang agak besar lah. Mungkin yang 10 inci lebih ataupun 10 inci lebih lah. Ataupun lebih. Yang ni saiz yang kecil. Agak sederhana kecil. Okey, kalau untuk buat ternakan yang macam lobster yang saiz 4 inci, 5 inci yang saya dalam ni, hanya boleh letak dalam beberapa ekor sahajalah dalam ni. Tapi seelok-eloknya hanya sepasang saja, boleh juga dia buat induk lah. Sepasang untuk mendapatkan pembenihan tu memang sesuai lah saiz dia macam ni. Tapi kalau kata untuk letak anak, boleh letak banyak dalam ni. Macam saya ni pun, saya letak anak dalam ni memang banyak lah. Kalau kita dalam ni boleh letak induk hanya dalam beberapa ekor. Tapi masalahnya sekarang ni dalam rakan YouTube kita tu yang bertanya tu, sebab dia ada banyak. Yang ni yang syok bila ada banyak macam tu, dia boleh susun lah. Susun banyak, akan masukkan satu pipe oksigen satu aja. Okey, lebih mudah. Okey, saya rasa saya terjawab lah daripada persoalan rakan YouTube kita tu yang bertanyakan kalau kita nak buat ternakan dalam polisterin ni. Sebenarnya boleh, tapi DIY kena buat jugalah macam saya cakap tu, sebab dia boleh memanjat dan keluar. Untuk mengelakkan, hanya saya boleh kongsikan lah sedikit. Boleh juga buat ternakan, cuma untuk mengelakkan daripada lobster ni manjat dan dia keluar lah. Okey, kita takut perkara macam tu berlaku. Okey, sebarang komen, sebarang idea, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.